Video ini dikongsikan oleh sekumpulan jemaah umrah yang sepatutnya berlepas ke Tanah Suci pada 19 Disember, tapi tiada visa, tempahan penerbangan ataupun hotel dibuat oleh pengendali umrah iaitu syarikat Muhajir Haramain. Skamer tersebut iaitu Ustaz Ridwan Tan mengaku telah menggunakan wang jemaah untuk tujuan lain dan minta tempoh untuk bayar balik. Selain dari itu, kita kongsikan juga pendedahan dari Ustaz Farid tentang taktik skamer umrah supaya kita tak mudah tertipu. Tak boleh guna untuk departure yang sebelum ini. Benda tu salah. Di dalam law, salah. Ya. Tak adil kalau mak saya dah 9,950 daftar awal. mak saya dah positif lama. Saya ni pun dah excited untuk mak saya. Yang jemaah lain tu sama semua orang sama. Cuma ni sebab mak saya nak pergi hari ni dengan adik saya. Tapi kalau bila Kumpul duit tau. keadaan macam ni Ustaz, memang tak adil lah Ustaz. Ya, tak adil. Saya faham tak adil. Salah saya. Saya bukan kata saya. Tapi kalau puan rasa nak refund, baiklah. Saya akan refund. Cuma bagi saya tempoh seminggu dan tulah untuk refund boleh. Saya pegang janji Ustaz Boleh Ustaz, tapi saya nak hitam putih lah. Of course, kami akan sediakan surat dan sebagainya. Cuma dia sekarang ni tengah Boleh pegang ke janji Ustaz? Kalau orang bayar bulan-bulan macam gini pun tiba-tiba jadi macam gini macam mana? Sebab saya ingat apa yang saya nak minta surat Ustaz, okey, Ustaz keluarkan surat nama saya, anak saya nak pergi nak ni. Lama gila. Call Kak Mas banyak kali, WhatsApp. Tadi Kak Mas marah saya. Saya cakap ni masalah apa? Saya cakap Kak Mas di mana? Kak Mas hantar gambar. Oh, saya tak ikut. Saya tak pergi. Ustaz dengan isteri dia. Lepas tu cakap, habis saya tengok situ Ustaz Jeddah, Madinah. Mana tak ada pun. Mana saya tahu? Dia marah saya pula. Saya kata Kak Mas ni 24 jam period tak? Daripada dulu saya tak suka dengan dia. Cara dia. Dia marah ke? Dia marah saya. Saya memang tak maafkan dia Macam mana Ustaz boleh bayar staff yang macam tu kurang hajar kat saya? Lama betul sabar. Jadi macam mana boleh berlaku? Sekarang ni macam mana boleh berlaku? Benda orang dah bagi duit settle awal. Macam mana boleh tak settle awal? Dia berlaku. Kerugian saya pun dah. Ya, faham tentang kerugian. Tapi bila orang dah bayar full, macam mana tak boleh book dulu? Macam mana tak book awal? Macam mana benda tu boleh berlaku? Itu je nak tahu. Proses dia macam mana? Sebab kita punya modal ke Singapura ada problem. So Sepatutnya bukan bagi tahu waktu yang kemuncak macam gini. 2 bulan awal ataupun selepas orang dah book tu, kalau ada problem bagi tahu awal. Tak adalah orang jadi macam gini tunggang langgang nak kena tambah duit apa semua. Asalnya boleh solve. Tapi sumber yang nak masuk tu tiba-tiba tak ada. Lepas tu duit yang diorang bagi ni ke arah mana? Untuk operasi jam dibaca sebelum kita. Yelah, Sepatutnya kira salah guna lah. Senang cakap salah guna duit lah. Kita banyak terjadi. Ya, faham. Tapi bila dah grup yang ini, yang baru ni, tak boleh guna untuk departure yang sebelum ini. Benda tu salah. Di dalam law, salah. Orang Ustaz. Ya. Tak adil kalau mak saya dah 9,950 daftar awal. mak saya dah positif lama. Saya ni pun dah excited untuk mak saya. Yang jemaah lain tu sama semua orang sama. Cuma ni sebab mak saya nak pergi hari ni dengan adik saya. Tapi kalau bila Kumpul duit tau. keadaan macam ni Ustaz, memang tak adil lah Ustaz. Ya, tak adil. Saya faham tak adil. Salah saya. Saya bukan kata saya bukan menyalahkan pihak. Saya tak daripada saya. Okay. So, semua saya cuba nak selesaikan masalah ni. Salah masalah saya. Kan? Usaha kedua boleh depan boleh. Dalam masa Seminggu tadi Ustaz cakap, Ustaz cakap seminggu lah. boleh bagi seminggu. Full refund. Ya, of course boleh. Seminggu pada bermula pada hari ni ke esok Ustaz? Tapi dah itulah. 25 berapa? 19 esok 19 seminggu lepas tu 26 Disember. Ya. Saya faham bila jadi macam ni semua akan jadi marah. Mestilah marah. Mak saya kumpul duit. Mak saya umur sekarang 49 tahun baru dapat pergi umrah kali pertama, Ustaz. Kita bukan orang daripada orang yang senang. Keluar-keluar lahir terus ada gelang emas kat tangan, bukan? Kakak saya pun bisnes sendiri, kumpul. Umur 23 tahun.
nak pergi umrah. Semua dah packing awal dah semua. Tiba-tiba jadi macam gini. So cuba kita akan bila pilihan pada macam ni kita ikutlah. Ya. Cuma black and white tu Ustaz nak keluarkan media. Nak suruh tak mas keluarkan media. Tak, saya yang akan tolong. Saya akan tolong. Jadi bila nak bagi Hari bulan. Apa yang berlaku? Bila jemaah lagi seminggu ataupun lagi sebulan nak terbang, jemaah sebenarnya dah terikat dengan akta di mana sebarang pembatalan akan menyebabkan jemaah hilang bayaran yang telah dibayar. Even kalau jemaah tu belum bayar lagi baki, dia kena bayar juga. Dia forfeited. Jadi travel ni dia letakkan jemaah kena bayar tambahan tu. Kalau tak bayar tambahan tu tak boleh terbang pada period ini, pada tempoh ini, di mana jemaah tak boleh nak forfeit. Maafkan saya, jemaah tak boleh nak terminate package tu. Terpaksa proceed dan kena bayar. Kalau jemaah cancel, jemaah yang salah. Faham tak? Ini apa yang berlaku pada tahun lepas dan masih berlaku dan tak selesai lagi sampai hari ini. Yang kedua, travel agency, mereka ketika itu bangkit daripada PKP, daripada pandemik. Dan mereka perlukan fund yang banyak untuk running business. Apa yang mereka buat adalah mereka kumpul deposit daripada jemaah. Dan untuk kumpul deposit ni mereka buatlah package yang paling tak masuk akal supaya mereka dapat kumpul. Walaupun ianya satu keadaan yang sangat pahit bagi kami untuk ditelan. Sebab kami tak boleh nak main game ni. Money game ni bukan cara kami. Tapi orang lain dah sibuk buat dah. Deposit RM300, deposit RM100. Even mereka buat deposit RM100, non-refundable deposit, orang masih pergi tau. Ustaz kena tahu. RM100, kalaulah orang tu dia daftar untuk family dia 4 orang, RM400. Kalau dia tak jadi terbang, katakanlah satu hari travel agency bagi tahu, tuan kalau nak proceed juga dengan package ni kena tambah seorang RM3,000. Jemaah kata kami tak jadilah pergi, okey tak apa. So, nama syarikat masih baik kerana jemaah tak rasa RM100 tu beban untuk mereka burn. Tapi sebenarnya, memang syarikat nak burnkan RM100 tu. Bayangkan dalam sebulan, dia kumpul RM100 seorang. Dia kumpul 1,000 deposit. 1,000 kali 100, berapa ringgit? RM100,000. Sebulan dia boleh buat. Tapi tak terbang. Dan tak terbang tu dengan cara yang mulia, gentle. Travel agency datang bagi tahu, kami minta maaf, kita tak boleh nak proceed package ni, melainkan tuan-tuan kena tambah RM3,000. Kalau dia cakap dengan jemaah tambah RM1,000, jemaah mungkin tambah. Jadi dia buat satu jumlah yang jemaah tak mungkin tambah sebab dia dah belanjakan duit tu. So kita kena tahu scammer umrah hari ni sama juga dengan bidang-bidang lain. Mereka dah jauh lebih legal daripada penipu-penipu bongak pada zaman-zaman dulu. Kalau dulu penipu tu kita boleh nampak muka penipu dia. Sekarang tak boleh. Jadi apa yang saya sarankan, kalau dalam bab ni, tuan-tuan kena extra caution lah. Kena hati-hati lebih. Sebab bidang ni adalah bidang yang sekarang ni menjadi pilihan. Tumbuh macam cendawan. Jadi Ustaz, maksudnya kalau orang yang scam ni, yang kita nampak scam ni lah, diorang bersembunyi di sebalik term and condition lah. Betul. Pasal takkanlah Motek, Kementerian Pelancongan nak tukar akta tu. Akta tu dah okey, elok. Maksudnya dalam within 30 ke 60 hari, travel agency ada pilihan untuk buat term masing-masing. Yang tak boleh cancel bila? Kalau macam kami pilih tak boleh cancel 90 hari. 3 bulan sebelum terbang tak boleh cancel. Pasal 3 bulan sebelum terbang kami dah confirm tiket, kami dah confirm hotel. Jadi mana-mana jemaah dalam masa 90 hari tak boleh cancel. Kena tahu that kita dah bayar. Ada travel dia buat 30 hari, ada travel dia buat 60 hari. Dan jemaah melihat ini sebagai advantages kepada mereka. Kelebihan kepada mereka. Wah, travel ni nampak sangat macam nak duit. 3 bulan sebelum terbang dah tak boleh cancel. Yang ni sebulan sebelum terbang dah boleh cancel lagi. Tapi kau tengok bila kena tiba-tiba dalam tempoh sebulan tak boleh terbang tu, kau tengok apa jadi. Hotel tukar, tak boleh cancel. Kalau cancel, kita lah yang bodoh. Dan yang paling penting, scammer ni dia mengambil kira kemampuan jemaah. Dia jual package ekonomi, RM5,000, RM6,000, RM7,000 untuk package yang 50 meter ke haram kan. Dia letakkan
package ni pada harga ekonomi supaya audience ni adalah dari kalangan orang yang super ekonomi punya poket. Jadi bila things happen, bila kejahatan ni berlaku, penganiayaan ni berlaku, jemaah yang memang ekonomi punya poket ni tak mampu untuk bayar lawyer. Dan kita kena tahu kalau bawa ke tribunal, dia tak boleh ambil kes tu satu persatu. Ini semua main dengan akta. Ustaz daftar dengan saya 4 orang. Saya akan keluarkan risit bukan untuk ustaz seorang. 4 orang, 4 risit. Jadi setiap risit itu kalau nak diperjuangkan di tribunal, di mahkamah, setiap satu kes. Kalau satu lawyer ustaz bayar RM10,000, 4 orang RM40,000. Pakejnya tadi RM7,000. Yang ustaz dah bayar baru RM3,000. Ustaz nak fight untuk RM3,000 seorang. Tapi kena bayar RM10,000. So at last, ustaz decide untuk tak payahlah buat bayar lawyer. Kita jumpa je lah kat akhirat. Habis, skema akan tetap berluasa. Ya, dan benda ni memang berlaku lagi lah. Masih berlaku. Berlaku. Dan saya tahu orang-orang ni dan masih bebas pun. Masih bebas. Mungkinkah sebahagian mereka itu memang telah melakukannya sejak sekian lama? Maksud lama sungguh dah. Dulu sebelum PKP, saya dah mula outspoken on this topic. Saya dah mula bagi hint, ingatkan kepada orang ramai, jangan percaya, jangan mudah terjerumus kepada iklan-iklan mengarut ni. Tapi benda ni nampak happily dilakukan selepas PKP. Sebab ramai orang kena dan ramai orang buat. Jadi dia dah tak jadi malu dah. Seorang pemilik syarikat pelancongan dan umrah didakwa di Mahkamah Seksyen Seremban hari ini atas pertuduhan menipu dan memperdaya seorang lelaki berkaitan pakej umrah yang melibatkan kerugian sebanyak lebih RM115,000. Tertuduh Muzamil Solihin Musa, 47 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Kamil Nizam. Berdasarkan pertuduhan, pada 23 Januari hingga 30 Januari tahun lalu di syarikat Efah Travel Sdn Bhd dinilai tertuduh telah menipu seorang lelaki berusia 53 tahun dengan memperdaya mendorong lelaki itu menyerahkan wang tunai sebanyak RM115,030. Muhammad Kamil kemudian menetapkan jaminan sebanyak RM12,000 dengan seorang penjamin dan syarat tambahan perlu melapor diri ke Balai Berdekatan setiap bulan, pasport diserahkan pada mahkamah selain tidak boleh mengganggu saksi sehingga kes selesai.